Saya nak pergi bazar Ramadan jap. Nanti kalau nak kirim apa-apa, beritahu lah. Sedap betul lah bau baby ni. Hilang stres tau. Sejak ada baby ni, saya ni macam tak wujud je Saya boleh je lah gomol-gomol awak. Tapi kan nanti awak cakap make up rosak lah, apalah. Okey, tak apa. Saya bersiap jap. Takkan nak pergi bazar Ramadan je pun nak kena make up lagi. Tahu tak, Jimilan Blue Cushion ni dia anti gomol tau. Lepas tu nak blend senang. Tengok coverage dia. Smooth je. Tengok ni. Macam kulit sendiri kan. Lepas tu dia ringan tau. Dia macam tak kena apa. Ya tu awak ni. Bukan ke make up orang perempuan selalunya sensitif sangat ke? Tengok. Dah. Ni tadi awak dah pakai kan? Kenapa macam tak ada apa-apa pun yang tertangga dekat tangan saya ni? Itu kan? Awak ni macam ada tak puas hati je. Dia transfer proof. Tengok mana ada. Lepas tu dia tahan lama sesuai pakai harian. Sesuai lah nak pergi bazar. Kalau dah siap, ni saya gomol. Tak adalah. Adah jom. Kita nak pergi bazar Ramadan ni. Bukan kerja nak menggomol lagi kan.